tahlil ni harus. Apa benda orang buat masa tahlil? Pertama, baca Al-Fatihah. Betul tak? Al-Fatihah. Baca Fatihah. Habis Fatihah, Al-Ikhlas. Lepas tu, Al-Falaq, An-Nas. Lepas tu, Fatihah balik. Lepas tu, ayat kursi. Betul tak? Lepas tu, La ilaha illallah. Lepas tu, berdoa untuk orang-orang yang telah mati. Hukumnya harus perbuatan mereka itu. Okey? Tak payah balong. Cuma kalau program itu program muslimat, tak perlulah kita keluarkan suara sampai di luar sana. Cukup untuk perlahankan mic, dengar dalam majlis sahaja. Faham tak lagi? Kerana al-mar'atu, aurah perempuan itu banyak fitnah. Okey? Tak ada masalah. Jangan bertepik-tepik lah suara. Nah, kita perempuan, tak elok suara kita tinggi pada laki-laki. Faham? Dulu tahun 90-an kita rajin ikut ni orang berzanji cukup kepala anak kakak. Berzanji. Betul tak? Ingat tak tahun 90-an itu? Anak Tok Siok, cucu Tok Siok cukup kepala kita pergi ramai-ramai. Al-jannatu wa na'imu hasadul liman yusalli. Faham? Ni pasukan berzanji perempuan. Faham? Pasukan berzanji perempuan. Anak dara, janda, ibu tunggal. Jangan main. Wa usanni bihamdim mawaliduhu. Tu siap Allah. Cukup pada tu imam tinggi. Faham? Dah cukup pada cucu dah. Dah Haji Aminah tukar tarik korup. Jadi fitnah. Faham? Jadi kalau tahlil perlahan. Duduklah masjid je. Faham? Al-Fatihah muslimat kata. Betul tak? Boleh pahala belaka.